Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku akan pasang benda ni dekat aku punya Alphard. Okay, so basically dia akan control the ambient light kat sini. So kalau kau perasan, kalau kau start kereta, dia akan nyala sekejap, lepas tu dia akan turn off. So bila kau nak on waktu malam especially, kau kena apa tu, tekan button ni. Okay, so every time kau start kereta, kalau kau nak turn on, kena manually turn on kat sini. So agak leceh. Okay, so dengan pasang relay ni, so dia akan automatic buka. And then dia ada few modes. Okay, nanti aku tunjuk nanti. Okay, so macam ni. So, tip macam mana nak buka dia adalah, kau jangan buka daripada bawah, start daripada atas. Okay, start daripada sini. Okay, kau start daripada atas, buka yang atas ni, dan insyaAllah boleh buka daripada bawah. Okay, so nak kena disconnect benda ni. Ni adalah dia punya relay. Okay, dah cabut. Alright, so dah siap install. Okay, setting dia untuk enter modes dia tu kan, korang kena press color down 3 second. Okay, so yang ni tak sure mode mana. Okay, yang ni dah tukar color. Okay, dia ada every 5 second, every 15 second, and then static. So yang ni, okay, sekarang biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang ni maybe 15 second. Oh, yang ni static. Korang nampak tak? Okay, okay, cuba tekan lagi. 1, 2, 3, 4. Off. Yang ni rasa di every 15 second. Every 5 saat. Okay, hijau. 1, 2, dah tukar light green. Okay, macam kuning. 1, 2, okay, dah. Okay, dia bertukar every 5 second. Okay, okay, so aku tak suka yang ni, so aku akan set yang lain. 3 second down. 1, 2, 3, 4. So 1, 2 color. Okay,
So dia akan static. Okay, that's all. Okay.